Okey, pernah tak terfikir apa nak jadi kalau enjin Suzuki DF300A P anda tiba-tiba keluar kod ralat 75 betul-betul kat tengah laut? Ini bukan masalah biasa tau. Ini situasi cemas. Tapi jangan risau, dalam perkongsian kali ni, saya akan tunjukkan macam mana nak handle benda ni. Dari panik sampailah anda boleh kawal keadaan. Cuba bayangkan anda tengah syok kat tengah laut, tiba-tiba remote control rasa kosong, mati. Anda tolak gear, tak ada respon, langsung tak ada apa jadi. Enjin dah masuk fail safe mode. Ini memang simptom paling seram, tanda ada benda yang tak betul-betul kena. Dan puncanya, inilah dia, fault code 75. Dengar sini, ini bukan setakat masalah teknikal biasa-biasa. Ini betul-betul satu kecemasan. Jadi, jom kita bedah siasat benda ni sama-sama dari A sampai Z, dari punca sampailah cara nak selesaikan supaya anda sentiasa ready. Okey, ini roadmap kita. Kita akan sentuh pasal situasi cemas kod 75, kenapa komunikasi enjin boleh terputus, kita akan kenal pasti 4 punca utama dia, dan yang paling penting, apa langkah kecemasan yang kita boleh buat kat laut. Lepas tu, kita akan jadi pro sikit, kita tengok cara diagnosis guna multimeter, dan last kali, kita simpulkan dengan satu formula dan solusi kekal. Jom mula. Alright, jom kita masuk bahagian pertama. Kita nak faham apa sebenarnya masalah utama kat sebalik kod ni. Apa benda sebenarnya yang jadi bila kod 75 ni menyala? Senang cerita, kod 75 ni maksudnya komunikasi total blackout. Unit kawalan bot atau BCU yang kat konsol tu, dia tak boleh nak sembang langsung dengan modul kawalan enjin atau ECM yang ada kat enjin. Kiranya, talian hayat digital antara dua benda ni dah terputus sama sekali. Nak faham lagi senang? Cuba fikir macam ni. BCU tu otak. ECM tu pula tangan. Apa jadi bila otak tak boleh nak suruh tangan bergerak? Mesti tak boleh buat apa-apa kan? Macam itulah sistem ni. Dia akan lock semua benda untuk safety. Sebabnya, enjin ni pakai sistem drive-by-wire. Tak ada kabel fizikal. Jadi, untuk elak enjin tiba-tiba meracau, pecut sendiri atau masuk gear sesuka hati, dia akan matikan semua input. Bijak, tapi menakutkan bila jadi. Okey, konsep dah faham. Sekarang, jom kita cari puncanya pula. Apa benda fizikal yang menyebabkan komunikasi ni boleh gagal? Biasanya ada 4 suspek utama. Nombor 1, wiring CAN bus tu sendiri ada masalah. Mungkin putus, terkepit atau yang paling bahaya, reput dari dalam. Nampak elok kat luar, dalam hancur. Nombor 2, soket berkarat atau longgar. Ni memang musuh tradisi kita kalau main air masin. Nombor 3, voltan tak stabil. Ini pembunuh senyap. Sistem ni sensitif gila. Voltan drop sikit je bawah 10 volt, confirm dia crash. Dan last kali, nombor 4, masalah pada terminating resistor atau hub. Benda kecil ni kalau rosak, habis semua signal data jadi kelam kabut. Okey, sekarang masuk part paling penting. Apa nak buat kalau anda betul-betul terkandas kat tengah laut sebab benda ni? Yang pertama, jangan panik. Ada pelan tindakan kecemasan yang anda boleh ikut. Step 1, buat hard reset. Pergi kat switch utama bateri, matikan dan tunggu dalam 5 ke 10 minit. Kadang-kadang, glitch kecil je reset ni boleh selesaikan. Kalau tak jalan, step 2, cek soket utama. Tengok sambungan kat belakang remote dan bawah cowling enjin. Pastikan semua cun, ketat. Step 3, buat wiggle test atau ujian goyang. Dengan kunci on, pergi kat konektor dan goyang-goyangkan sikit. Kalau nampak kod tu hilang timbul, sah kat situlah puncanya. Dan step 4, yang ni paling kritikal. Cek kabel sub-battery. Dan yang ini boleh dikatakan rahsia besar Suzuki. Dengar betul-betul. Kata otai-otai pomen, 90% kes kod 75 kat Malaysia ni puncanya satu benda je. Kabel sub-battery. Ya, wayar kecil tu je. Wayar yang sambung ke bateri tu kalau terminal dia berkarat sikit atau longgar, memang lumpuh satu sistem. Jadi ingat, apa-apa pun, cek benda ni dulu. Okey, katalah langkah kecemasan tadi tak menjadi. Jangan putus asa. Sekarang kita naik level sikit. Kita akan belajar buat diagnosis macam pro. Guna multimeter. Macam mana pomen bertauliah cek. Tengok jadual ni, ada 3 ujian penting. Yang pertama, ujian rintangan CAN bus. Pastikan kunci off bacaan normal mesti dapat dalam 60 ohm. Kalau multimeter tunjuk 120 ohm, maknanya ada satu terminating resistor yang tak connect. Kalau dia tunjuk OL atau tak ada bacaan langsung, sah wire putus kat mana-mana.
Kedua, Voltan System. Kunci on, bateri yang sihat patut bagi bacaan 12.6V ke atas. Ingat, sistem ni tak boleh terima voltan bawah 10V dia akan terus crash. Dan last kali, check ground. Anda nak bacaan serapat mungkin dengan 0 ohm. Kalau rintangan tinggi, maknanya sambungan ground longgar. Alright, bila dah jumpa pun punca masalah, kerja belum habis. Yang paling penting, macam mana kita nak pastikan benda ni tak jadi lagi? Jom kita tengok beberapa tips pro dan formula untuk penyelesaian yang betul-betul kekal. Okey, tolong ingat 3 pantang larang ni. Pertama, jangan sesekali jumpstart engine ni. Percikan voltan tinggi tu boleh goreng terus BCU dengan ECM yang sensitif tu. Habis beribu nanti. Kedua, jangan paksa-paksa tuil dia secara manual. Ingat, ni semua elektrik, bukan pakai kabel macam dulu. Tak ada gunanya. Dan yang paling mustahak, yang ni wajib buat. Setiap kali servis, rajin-rajinkan diri sembur spray anti karat kat semua konektor. Nampak remeh, tapi inilah penyelamat anda. Jadi, apa kesimpulan semua ni? Inilah formula yang anda kena pegang. Bila buat diagnosis, ikut urutan. Jangan lompat-lompat. Mula dengan power, cek bateri, lepas tu periksa wiring, kemudian tengok konektor satu-satu, next, test resistor, dan last sekali, barulah kita boleh syap modul tu sendiri yang rosak. Poin utama dia, jangan main teka-teka. Kena diagnosis. Kesimpulannya, kod 75 ni memang nampak menakutkan kan? Tapi sebenarnya, kalau kita faham dan tahu cara yang betul, ia boleh diuruskan. Sekarang, anda dah tahu formulanya, dah faham rahsianya, anda dah selangkah lebih pro dari pengguna biasa. Jadi persoalannya sekarang, lepas dah kuasai sistem ni, sistem apa lagi yang anda nak master untuk jadi betul-betul handal ke atas air?